Oh, ada hantu. Kita terus. No. Okay guys. Uding. Dan hari ni saya akan main game Scary Elevator. Oh no, ada SCP guys. Oi, kita terus masuk dalam. Fion. Alamak, mana Fion? Kita terus masuk guys. Macam mana ni kita? Dua. Alamak, kita kena hafal ke nombor tu guys. Alamak. Oh, ada hantu. Kita terus. No. Kita terus. Dua. Wow. Siapa kat belakang tu? Laju je lari guys. No. Woi, selamat ke? Safe. Mana Fion? Fion situ guys. Fion safe. Mantap. Okay. Michael Myers. Tak pernah tahu dah hantu ni guys. Game ni. Wow. Hantu apa tu? Wow. Salah lalu guys. Salah lalu. Lalu mana ni? Boleh masuk. Kita nak buat apa? Kita kena survive guys. Saya tahu. Kita kena survive. Mana hantunya? Tak nampak. Wow, hantunya kat situ. No. Agak tak selamat guys. Macam kau bajak tu guys. Wow. Apa nama tu? Wow. Tolong. Weh, bahaya. Mana Fion selamat Fion. Wow. Selamat. Selamat kita guys. Ini apa ni, hantu apa ni? Kat sini kilanya. Okay. Kita kena survive guys. Annabelle. Annabelle ni saya pernah jumpa guys. Patung tu guys. Patung tu berhantu guys. Ada duit. Alamak. Curi. Tolong. Dia dah keluar. No. Kita kena survive macam mana ni guys? Alamak, dia dah marah guys. Weh, tu dia. Alamak, tolong. Annabelle ni oi. Dia tak macam ni sebenarnya. Kan. Dia berkuasa sebenarnya. Dia tak macam ni, dia tak guna pisau guys. Macam ni. Wow, macam ni tipu ni Annabelle ni guys. Saya pernah tengok cerita je guys. Dan Annabelle kat sini saya tak perasan. Saya dah kecil. No. Saya dah kecil guys. Ke sebab saya langgar api tu guys. Jadi kecil. Ni kecil ke memang kecil guys? Alamak, Fion ni dia kecil. Siapa? Babyface. Wow, Babyface ni. Bahaya. Okey, tempat tak pernah pergi. Okey. Di sini ada kunci. Wow. Macam tak boleh masuk je situ, Fion. Macam tak boleh masuk je. Tak boleh lah. Wow. Babyface je dah muncul dah guys. Wow. Babyface mati ke? Mana Babyface ni? Dengar sesuatu guys. Wow. Weh, sini dia. Ya Allah, mati pula kita. Fion. Wow, baru hidup tiba-tiba dah muncul. Sempat kita. Kita nak tengok lagi hantu apa lagi kita nak tengok.
Hagi-wagi ada ke? Snake Killer. Inbendi. Tak pernah tahu Nama pun tak tahu Oh tu. Saya pernah tahu muka je guys. Dia kucing. Wah. Mati terus. Serang 2 kali tu ke mati. Tak boleh. No, tolong. Udin bawa hidup. Tolonglah. Udin bawa hidup. Dah mati. Weh, janganlah kat sini. Tolong jangan kejar saya. Tempatnya ketas-ketas guys. Dekat sana guys. Dekat sana. Bahaya. Nasib baik dia boleh betul tu. Dia survive balik guys. Kalau tak boleh survive balik, tak boleh lah guys. Okay, hantu apa? Hantu apa? Leader face macam mana? Baik. Orang biasa. Alamak. Wow. Saya tak boleh keluar. Tolong saya tak keluar. Wih. Wow. Kenapa berat sikit ni? Kenapa jalan je berat sikit ni? Leader face macam lain. Sekali je. Putus kepala. Dia kira power. Mana dia? Bahaya. Kita. Okay. Kita tengok sini je lah guys. Lebih baik kita tengok sini je lah guys. Ni ada lilin guys. Lilin je punya bawah tengkorak guys. Bahaya. Everybody die. Mak. Okay. Kira yang buat apa? FNAF. FNAF. Banyak ke FNAF? Banyak FNAF guys. Macam mana ni? Oh no. Tadi jumpa Freddy. Ni apa? Cica. Lagi apa lagi? Oh no. Dia dah hidup. Kita lari je. Ni apa? Tak tahulah apa gunanya guys. Takkan 2 je. Ni apa ni? Floor base. Freddy je. Cica buat apa Cica? Lah, hantu dia tak seronok guys. Tukar. Tukar lah. Freddy ni dah marah guys. Lah, tak bahaya rupanya. Apalah. Okay. Kita balak. Banyak benda guys kita kena tahu guys. Balak ni benda guys. Ada tanda salib. Okay. Ada duit. Mana dia? Balak. Mati terus. Kita ni dah lah noob. Balak tak tahu guys. Mana balaknya? Balak ni macam denan guys. Mana? Mana dia? Patut tak ada salib guys. Denan ni memang pakai tak ada salib guys. Laju ni je lari. Okey. Saya nak tahu lagi hantu lagi. Saya nak tahu hantu berapa ramai guys. Tengok. Kita mau tengok hantu apa. Hagi-wagi. Alamak. Hagi-wagi. Habis kat belakang saya rasa. Kat belakang saya rasa. Kalau banyak terowong. Wow. Bunyi macam tu
Macam katak. Kita tahu. Wow. Dia kat mana? Wagi. Where are you? Durai mana ni? Wow. Wey. Jump scare guys, bahaya. Ni. Interfloor. Wow. Lah, baru jumpa sekejap. Dah kalah pula. Dah habis dah. Okay, lagi-lagi saya dah jumpa guys. Okay. Macam ni lagi. Hantu sama. Okay, saya nak tahu lagi guys. Hantu lain saya nak jumpa. Nightmare box guys. Wow, Nightmare box. SpongeBob ke? Tak boleh keluar ni masalahnya. Kenapa SpongeBob macam ni guys? Wow. Weh, agak lucu. Bermula je apa tu? Macam hampir cabut jantung guys. Wow, dia kejut saya. Tak lucu. Kalah dah dengan SpongeBob guys. Mana SpongeBob? Sini kau SpongeBob. Laju lah SpongeBob, tak boleh lari guys. Dia kat sini ke? Mana dia? Apa tu? Bunyi dia agak kelakar guys. Jauhnya kau pergi. Wow. Tak boleh gocek guys. Alamak. Okay. Kita apa ni? Mati dah. Okay, saya rasa kan memang sampai sini je hantu ni guys. Dah tak habis dah guys. Tengok saya cuba lagi hantu apa. Saya mau tengok hantu apa. Kuatnya dia punya sound. Saya tak boleh dengar. Bahaya. Mana habis. Saya rasa kan hantu ni je lah guys. Okay lah, sampai di sini saja untuk video kali ini. Dan bye bye.